Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam channel Kori Botak. Okey, hari ni aku nak buat video daripada pertanyaan viewer aku. Dia komen, saya dah ikut step macam abang tunjuk cara buka blower. Tapi blower saya sangkut dengan motor blower saya. Abang ada tak cara? Okey. Belakang aku ni, hari ni aku nak tunjuk kat korang cara-cara korang nak buka blower dan sekali dengan motor. Sebab blower korang sekarang dah sangkut, tak boleh nak buat keluar dah. Okey, macam mana kan? Korang nak bersihkan blower korang tapi korang tak boleh bawa keluar. So, hari ni aku akan tunjuk korang step-step untuk korang buka korang punya blower dan motor sekali. Okey? Dan jangan lupa korang yang mana baru dalam video aku yang lalu dan video aku, korang jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel. Okey, insya-Allah aku akan bagi video-video dan tip yang bermanfaat untuk korang semua. Okey, stay tune. Okey, step pertama, korang kena matikan korang punya bekalan elektrik dulu. Okey, kalau ada plug ataupun switch, korang kena tutup switch. Okey, kalau korang dah tutup switch, korang cabut korang punya plug. Okey, korang cabut korang punya plug. Step pertama. Okey, step kedua, ni korang punya panel control, panel kawalan korang. Okey, panel elektrik korang. Okey, korang kena buka. Korang kena buka ni dulu. Macam mana korang nak buka? Okey, untuk step-step buka ni aku tak tunjuk dah. Okey, kalau kata kat sini skru kan, korang dah buka, korang buka. Okey, kalau yang belum buka, korang kena buka dululah skru tepi ni. Okey. Okey, macam ni. Jadi macam mana korang nak buka ni? Okey, aku pasti dan aku percaya setiap model aircon cara nak buka ni hampir sama lah, walaupun tak sebiji tapi hampir sama. Okey, korang cari. Okey, first kalau dia ada kabel hijau ni, okey, kabel grounding ni, korang buka dulu skru dia. Okey, kabel dah buka. Yang ni korang buka juga, korang cabut je. Okey, ini. Pastikan dia punya pin jangan hilang. Okey. Kemudian, okey, kat panel LCD aku ada skru. Dan aku kena buka skru ni. Okey, bila skru dah buka, dia ada pakai slot. So, aku tarik pada bawah. Kan? Aku dah boleh cabut dah. So, dah keluar macam ni lah. Okey, yang mana sangkut kita bagi lepas, nak bagi mudah. Okey. Lepas dah buka penutup ni, kat atas dia ada lagi satu skru. Korang buka skru ni pula. Okey, so dia akan jadi macam ni. Dia dah keluar dah. Okey, skru ni kalau korang tak nak hilang, korang kunci balik dekat tempat yang korang buka lah. Okey, bila korang dah buka ni, korang perasan tak? Ada wire yang pergi ke dia. Wire yang pergi dekat kawasan sini. Okey, yang ni adalah motor blower korang. Okey, ini ada wire motor blower korang. Okey, korang tengok dekat korang punya kotak atau panel control korang tu, dah ada soket, korang cabut soket dah. Okey, korang lepaskan soket dah.
kalau boleh sebelum korang nak cabut dengan wire, korang marking lah, korang tanda lah yang mana wire yang korang dah buka. Bukan apa, tujuan dia takut korang lupa nanti. Okay. Okay, so dah jadi macam ni lah. Okay, so tinggal lagi untuk kita buat keluar kita punya blower dengan motor. Okay, dekat sini, dekat bahagian blower, dia ada macam satu cangkerang lah, macam cangkerang siput tu. Okay, ada skru. Korang buka skru cover dia. Okay, skru cangkerang yang aku cakap tu. Ingat, korang buka skru, jangan korang tanya pula skru apa yang abang buka, okay, dan skru apa yang hampa buka, sebab mungkin akan ada sedikit berbeza lah aircon model hampa dengan model saya punya aircon media. Okay, tapi perbezaan dia insyaAllah takkan ketara lah. Okay, mesti hampir sama lah. Mesti ada bentuk macam cangkerang ni, korang cari skru dia, korang buka skru dia. Okey, sekarang dah boleh buka. Okey, korang angkat pelan-pelan. Korang punya cooling coil. Okey, kalau korang boleh nampak korang punya blower dan korang punya motor blower. Korang angkat pelan-pelan korang punya cooling coil. Okey, jaga. Okey, ni rupa blower dan motor korang yang korang dah bawa keluar tadi. Okey, dia akan macam ni lah. Okey. Masa korang nak buka, korang nampak cooling coil aku dah terbuka, mulut dah besar. Okey, masa korang nak angkat ni, korang pelan-pelan lah. Okey, tak mau pasal dah. Okey, kalau korang tolak pelan-pelan dan korang tarik pelan-pelan korang punya blower dan korang punya motor sekali. Okey, sekarang ni masalah kita macam mana kita nak buat keluar ni. Jom aku tunjuk kat korang cara dia macam mana korang nak lepaskan ni Okey, kita sambung balik. Okay, ni aku buat kerja duduk lah, senang sikit. Okay, ni blower dengan motor korang. Okay, lah ni masalah kita adalah sangkut macam mana nak buat keluar. Okay, aku pasti, okay, insyaAllah setiap aircon, setiap model aircon, aku rasa hampir sama sajalah blower dia. Okay, ni getah, tak ada masalah, korang boleh buka. Okay, korang perasan tak? Okay, kat tengah-tengah dia ada yang macam stainless steel tu. Okay, shaft tu. Aku nak korang ketuk buat keluar shaft ni. Ketuk pelan-pelan je, jangan risau. Okay, korang buatlah macam mana pun. Okay, aku pakai screwdriver je. Okay, tujuannya kita nak lepaskan ni shaft dah. Kalau kat rumah tu ada siapa-siapa boleh tolong lagi senang. Okay, nampak? Sekarang blower aku dah lepas. Okay, dia tak ada apa-apa pun. Dia tak ada skru apa-apa. Nampak? Okay, dia macam duduk dalam dia punya sarang je. Tadi korang ketuk belakang ni kan? Okay, sekarang ni dah cabut macam ni dah. Okay, nampak tak? Bila cabut macam ni, okay, kalau skru korang tak buka lagi, korang buka skru. Okay, lepas tu korang try pusing pelan-pelan sampai boleh cabut. Shaft ni sampai boleh cabut. Okay, kalau kata tak boleh juga, korang kena ambil WD-40 lah. Tapi make sure korang tembak dekat bush aluminium tu saja. Jangan bagi getah. Okay, kalau kena pun jangan banyak lah. Sebab apa? Kita takut WD-40 tu nanti akan merosakkan kita punya OIC ni ataupun dia punya seal ni lah. So korang pusing macam aku punya, kan aku dah gosok dah longgar, so senang lah untuk aku buat keluar. Okay, macam ni. Korang macam mana pun korang kena buat macam ni sampai boleh keluar macam ni. Okay, lepas dah keluar tu, korang gosok lah, bagi rata balik, bagi smooth balik korang punya blower dengan korang punya motor. Okay, so lepas korang dah settle yang ni, macam mana? Korang tekan balik je. Korang tekan balik masuk je. Tapi korang ketuk sikit dia punya keliling ni, rumah ni, bagi dia duduk sama balik, bagi dia duduk fit balik. Okay, video aku sampai dekat sini saja. Okay, aku harap video
yang ni dah menjawab pertanyaan abang tadi dan beri manfaat kepada korang semua. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe aku punya channel Kuri Botak. Okey, yang mana ada idea atau ada masalah apa, korang nak komen, korang komen saja. Nanti kalau aku ada peluang, aku ada masa, aku akan buat tutorial ataupun video yang bermanfaat untuk korang tonton semua. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.